Ini merupakan hari kedua dalam kempen. Saya telah semalam memberikan peringatan dan juga amaran untuk netizen, warganet lebih berhati-hati, tidak mengeluarkan ataupun berkempen dengan menggunakan isu 3R, terutama sepanjang PRK Air Kuning. Dan kita sedang membuat pemantauan aktif, dan sekiranya ada mana-mana pihak yang didapati bermain isu 3R terutamanya, pihak berkuasa tanpa berfikir panjang, sekiranya dipercayai berlaku sebarang pelanggaran, maka tindakan tegas akan diambil. Mereka yang didapati mengeluarkan ataupun memuat naik posting bersifat jelik melampau, termasuk yang mengandungi kandungan 3R, sekarang sekiranya disabitkan di mahkamah, boleh didenda sehingga RM500,000 atau dikompaun sehingga RM250,000 ataupun dipenjara. Jadi saya berharap mereka yang berhasrat untuk berkempen elaklah daripada bermain isu 3R ataupun membuat naik kandungan yang melanggar undang-undang sedia ada.